Gure mak ibarat itik lati. Gure ibarat itik lati. Dok hati lati adik-adik, dok hati lati. Itik lati yang berbahasa Indonesia itik latir. Mak katanya di rumah ibarat itik i. Yang itik i hojak, perangkat hojak dia tu boh ke tinggal boh lomong. Betul lah. Tu hojak lomong je tinggal boh ini. Di bangka. Di bunga pada terter boh itik i nya bukan. Nya bukan. Awak bucek itik i. Dia bancara cok boh itik i. Pun kemarom bak itik lah. Itik lati. Bodoh itik lati dia kedua boh kemarom. Kemarong dia ke kemarong tiba-tiba mak mah deceh ke 6 anak yang duit wablah ikhlas ti oh pada ya Allah sepanjangnya tu perasaan lu ronya tu butuh 6 pakai wadah menegah sepanjangnya abang-abang tua sepanjang home kah kadang-kadang selingkuh rokoknya padahal mungkin buat selingkuh kadang orang je pelakor Bapak Najib hotel kita periksa mak rupa haji tanya rumah rupa itik dapat tu itik i boh itik i lah boh itik lah lati kemenang gure kadang-kadang nak uronyo mak gure tengku di daya bak ke pertimbang ada ke tanya dua ke ada rau bak pertimbang ke tanya dua ke ada rau ada rau ada ke tanya pertimbang ilmu kau berada kata kau lang dah dari kalangan ini orang yang sesuai dengan harapan kekun al tengku halau tak kepenuhan dengan kau betul-betul ini kita yang berkedua kalau nak ni nak pertimbang anak kecil